Ramai lelaki cepat letih dan cepat lembek. Kenapa? Sebab gaya hidup harian kita sendiri yang merokok, stres kerja, fikir pasal duit dan tanggung anak dan isteri. Semua ni diam-diam meningkatkan oxidative stress dalam badan. Tapi apa yang jadi bila oxidative stress ni meningkat? Radikal bebas mula rosakkan sel kita. Bila sel dah terjejas, dari situlah badan kita jadi lemah dan tak bertenaga. Sebab tu tenaga tak konsisten. Jadi apa solusinya? Kita kena bantu badan lawan oxidative stress dan support tenaga dari dalam. Contohnya dengan Chocotrenol atau dikenali sebagai vitamin E yang bantu kurangkan oxidative stress. Dan minyak zaitun pula yang bantu tingkatkan tenaga secara semula. Jadi bila kita dah gabungkan, tenaga jadi lebih stabil, lebih tahan lama dan tak cepat penat. Barulah bukan sekadar cakap kuat, tapi betul-betul ada tenaga. Dan gabungan kedua-dua ni dapat membantu kurangkan kolesterol dan juga darah tinggi. Kalau rasa ini manfaat, jangan lupa like, follow, komen, share dan save video ini. Jangan lupa follow.